Bila cakap pasal sound quality, memang aku selutlah dengan Galaxy Buds 2 Pro ni. Sebab kalau korang pairkan dengan Samsung devices ataupun Samsung phone, korang boleh akses hi-fi 24-bit. Audio dia memang sangat-sangat sedap dan sangat-sangat punchy lah. Dan korang juga akan dapat akses 360 audio Dolby head tracking macam korang tengok wayang. ANC dia pula Samsung kata adalah 40% better ataupun improve daripada previous model lah kan. So setakat bunyi aircon kalau korang duduk dalam LRT ke apa ke, memang akan block. But kalau orang duduk macam depan-depan kita ke ataupun bunyi-bunyi persekitaran yang memang majoriti dekat kan, memang akan ada leak lah kan, memang akan dengar lah. Aku boleh kata dia bukanlah 100% block semua bunyi-bunyi yang ada, maybe 70 to 80% lah. Untuk sound signature dia pula, pada aku dia lebih warm dan bass dia lebih deep daripada previous version. Dan treble dia pada aku okey je, tapi tak setajam ataupun tak sedetail Buds 3 Pro. So korang kena tunggu aku review Buds 3 Pro untuk next video. Dia juga ada feature macam voice auto detect. Senang cerita, bila korang turn on kan feature ni, bila masa korang dengar lagu ke apa kan, tiba-tiba ada orang datang kat korang nak berborak, nak bercakap ke apa kan, once korang bercakap je, dia akan reducekan volume dan dia akan on ambient mode supaya korang senang nak bercakap dengan orang tu. Pada aku safe to say, semua Samsung earbuds memang best kalau korang pair dengan Samsung devices, sebab korang dapat hi-fi 24-bit audio kan, high quality audio, korang dapat 360 head tracking dan korang dapat voice auto detect. Kalau earbuds ni hilang, korang boleh track dia menggunakan SmartThings semua tu kan. Kalau korang beli sekarang, mungkin korang akan dapat harga dalam sekitar 599 dan mungkin lebih murah kan. Tapi korang kena beware sebab produk Samsung ada juga yang fake. Alright, kalau murah, yang terlampau murah, yang tak reasonable murah, korang kena double check dulu sama ada produk tu ori ke tak. So pada korang memang dalam Samsung ecosystem, korang nak cari earbuds, memang pair yang paling terbaik for now Samsung Earbuds 2 Pro dengan price tag yang lebih murah dan reasonable untuk korang angkat. Tapi kalau korang macam ada budget lebih sikit dan korang nak kualiti yang lebih bagus, ANC dia yang lebih mantap, korang kena tunggu review aku yang Samsung Buds 3 Pro ni. Alright, so aku rasa cukup sampai situ je. Kalau korang yang bukan daripada Samsung ecosystem pun boleh lagi angkat, korang masih lagi boleh pairkan handphone korang dengan Samsung Buds 2 Pro ni. But korang kena terima lah, korang takkan dapat akses macam full feature dia lah kan. Korang tak boleh nak utilisekan earbuds ni. Korang takkan dapat hi-fi 24-bit tu yang high quality audio dia. Korang hanya dapat SBC codec rasanya. Sebab untuk dapatkan akses hi-fi 24-bit tu, korang perlukan SSC, iaitu Samsung punya codec sendirilah. Korang kena prepare kalau korang bukan dalam Samsung ecosystem dan korang nak angkat ni. Masih lagi okey, masih lagi sedap, sebab aku pernah pairkan Samsung Buds 2 Pro ni dengan phone Nothing aku. But memang aku cakap korang akan memang dengar perbezaan dia lah untuk high quality codec dengan SBC, standard SBC punya codec. Untuk penghujung video, review ni bukan Samsung sponsor atau apa-apa, memang aku beli dengan duit aku sendiri dan aku review untuk guideline korang. Okay, so as always, I love you guys. See you at the next video. Bye.